Mengapa Masjid Al-Aqsa menjadi rebutan antara Palestin dengan Yahudi? Baik, Masjidil Aqsa masjid orang Islam. Sebut masjid, masjid orang Islam. Masjid ni daripada zaman Nabi SAW. Nampak? Allah kata subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nampak? Dari Masjid Haram kita Isra Mi'raj ni cerita Nabi sampai Masjid Aqsa. Masjid Haram di Mekah, Masjid Aqsa di Palestin. Palestin ni bumi para nabi. Bumi Nabi Musa, bumi Nabi Sulaiman. Faham lagi? Orang Yahudi, mereka ni menerima nabi-nabi yang dulu, yang mereka tolak Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dua ni paling dia benci. Dia benci sangat Nabi Isa kerana Nabi Isa bawa kitab baru Injil. Kononnya nak lawan kitab dia Taurat. Lepas tu dia nak bunuh Nabi Isa, nak salib. Faham lagi? Allah selamatkan. Dan dia benci sangat Nabi Muhammad, walaupun dalam kitab Taurat menyebut Nabi akhir zaman akan muncul. Dan Yahudi sentiasa berdoa supaya mereka sempat dengan Nabi akhir zaman. Nah, tiba-tiba bila lahir bangkit Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman menjadi rasul, mereka tak mau beriman. Faham? Apa sebab? Padahal dia tunggu. Kerana Nabi Muhammad bukan daripada keturunan Nabi Ishaq. Dia nak Nabi Muhammad ni turun ke anak beranak Nabi Yaqub, Nabi Ishaq ni. Baru dia nak beriman. Bukan dia tolak risalah Nabi, dia tolak kerana bangsa Nabi. Faham? Ini salahnya Yahudi. Maka Allah hukumkan mereka kufur sampai ke kena laknat sampai seluruh Nabi-Nabi. Jadi inilah masjid Islam. Allah fardukan dalam Quran, wajib bagi orang Palestin dan jiran-jiran Islam merampas balik bumi Israel. Asal bumi Israel ini adalah bumi Palestin.